saya banyak dengar rungutan-rungutan daripada pihak mereka ni, mana nak jual ya, mana nak jual ya. Di Kampung Parit 4 Sungai Besar, hobi memancing yang dahulu sekadar mengisi masa lapang kini berubah menjadi peluang ekonomi bagi penduduknya. Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung atau JPKK Kampung Parit 4 yang mengusahakan ternakan serta pusat pengumpulan ikan air tawar mengubah minat menjadi manfaat kepada komuniti dari Parit 1 Timur hingga Parit 4 Timur. Kebanyakan dia orang ni kadang mancing-mancing makan sendiri. Tapi bila dah banyak tak mampu untuk dia orang nak makan untuk buat lauk sendiri kan. Jadi dia orang, saya banyak dengar rungutan-rungutan daripada pihak mereka ni, mana nak jual ya, mana nak jual ya. Jadi daripada situ saya cuba buat satu dalam Facebook. Kami sedia membeli ikan-ikan dia orang untuk kami pasarkan semula. Selain menjadi tempat pengumpulan ikan, JPKK itu turut menternak beberapa jenis ikan antaranya keli, patin, tilapia, puyuh, haruan, sepat, toman, belut, baung serta bujur, membabitkan 16 buah kolam kanvas dan 5 buah tangki air. Setiap kolam mengandungi sekitar 1,000 hingga 1,500 ekor ikan bergantung saiz yang mengambil masa sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan diternak sebelum boleh dijual. Purata jualan anggaran 160 kg sehingga 300 kg bergantung pada stok dan dijual serendah RM7 sekilogram sehingga RM30 sekilogram mengikut jenis ikan. Kami dipilih sebagai kampung angkat madani daripada pihak agensi Maisa. Dia memberikan peluang pada kami untuk projek ini lagi. Dengan peruntukan yang diberi, JPKK membeli peralatan penambahbaikan seperti pam air, penapis air boring, pam pengudaraan, mesin vacuum dan peti sejuk beku. Pendapatan kami sekarang alhamdulillah meningkat walaupun tidak banyak sangat tapi alhamdulillah lah dapat menampung serta memberi ruang pekerjaan pada belia. Saya baru umur 17 tahun, tak ada pengalaman lebih. Untuk penghulu, dia ada tenakan yang besar macam ni. Saya rasa saya boleh buat inovatif baru dengan udaraan yang makin elok, aliran air yang canggih dan sebagainya. Saya boleh nampak tempat ni boleh maju. Haili Izzati, FMT.